Jadi alhamdulillah, pertama kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini bertemu kita di dalam kelas uh, bersama dengan saya sebagai mudir di Akademi Al-Hadi. Jadi alhamdulillah. Jadi sekejap semua dah masuk ke? Ada berapa orang ni? 12 orang yang bersama. Baik. Sekejap saya ingat nak buka apa? Nak buka. Sekejap. Dengar tak suara start jelas tak? Jelas, Ustaz. Jelas Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas, Ustaz. Okey. Sekejap Ustaz nak cuba share slide ni tapi tak itulah. Okey tak? Nampak tak slide? Nampak, Ustaz. Nampak, Ustaz. Baik, so alhamdulillah. Okey. Suara Ustaz pun jelas sebab guna line pakai telefon je ni insya-Allah. Okey, baik. Okey, jadi malam ni kelas bersama dengan saya. Okey, baik. So, malam ni kita nak Ustaz nak kongsikan iaitu dah kita kalau sebelum ni kita banyak kepada kita belajar secara mujawad kan. Semua tahu tak apa tu maksud mujawad? Siapa boleh bagi tahu kat Ustaz seorang? Apa itu mujawad? Kalau boleh Ustaz nak tengok muka seorang-seorang boleh tak? Kalau boleh buka kamera. Kalau tak boleh buka tak apa. Okey. Alhamdulillah. So, semua ada tu. Puan Bukan. Puan Hamidah, Masya Allah. Mushrif, Zukhairi. Okey, Adib, Alif dan semuanya. Okey, alhamdulillah, Masya Allah. Okey. Puan Faziyah ada malam ni. Semua ada. Semua kelas-kelas lain, kelas bersama dengan Ustaz Muslim. Siapa kat sini murid bersama Ustaz Muslim ada? Murid Ustaz Muslim? Ada tak? Ada. Murid Ustaz, kelas pelajar Ustaz Salman ada? Pelajar Ustaz Salman. Ada. Pelajar Ustaz Sadiq ada tak? Pelajar Ustaz Sadiq. Pelajar Ustaz Amir Haziq ada? Ada. 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 Alhamdulillah. InsyaAllah. Pelajar Ustaz Atif? Ustaz Atif? Ada, Ustaz. Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Okay, kita terpadam pula. Baik. So, sekejap. Share slide. Slide nampak tak? Ada slide nampak? Tak ada. Slide. Share sekali lagi Slide Nampak. Ada nampak ke slide kat situ? Ada. Nampak. Mana. Nampak. Okay, baik. Muka Ustaz nampak tak kat situ? Nampak. Okay, baik. Alright. Ustaz pula tak nampak slide ni. Ada. Nampak. Okay. Baik, malam ni saya nak terangkan bagaimana kita nak membaca taranum secara murattal. Kalau sebelum ni kita baca secara mujawad, kita baca dengan lambat. Kalau nada sikah macam mana? Bunyi sikah. Sangat mudah. Sebenarnya kalau kita ni nak baca secara murattal.
maksud murattal tu kita baca bertaranum juga. Tapi dia tak sama macam kita baca macam mujawwad yang ada burdah-burdah yang banyak. Kalau dalam murattal ni dia ada juga burdah, tapi burdah dia tak sama macam kita belajar secara mujawwad. Okey, baik. Kalau kat sini apa? Tambahan ada gangguan. Gangguan bunyi sikit. Sebab tadi nak cepat, nak kena berhenti kat sini, terpaksa berhenti. Okey, yang macam ni sikah. Hadza huwal maqamus sikah. Okey. Setiap kalimah yang kita baca sebagai contoh, kita tengok kat hadza, Ustaz buat. Hadza. Okey, daripada lambat begitu dan burdah tu kan. Hadza. Kita tukarkan, kita buat cepat. Hadza. Hadza. Yang bunyi hadza. Ana. Yang itu kita buang. Kita letak straight je. Hadza. Sama saja tu. Okey, baik. Huwal maqam. Huwal maqam. Okey, kita cepatkan. Hadza huwal maqamu. Hadza huwal maqamu sikah. Hadza huwal maqamu sikah. Cuba buka mic ramai-ramai. Okey, Ustaz buat. Lepas tu semua buat. Boleh? Boleh. Hadza huwal maqamu sikah. 1, 2, mula. Hadza huwal maqamus sikah. Yang kedua. Hadza huwal maqamu sikah. Suara menaik. Hadza huwal maqamu sikah. Okey. Sekali lagi Ustaz buat. Hadza huwal maqamu sikah. 1, 2, mula. Hadza huwal maqamul hijaz. Ada juga yang sebut hijaz. Sekejap, dekat depan ni, dekat dalam tu hijaz ke? Slide yang depan hijaz ke? Oh betul, suara jadi double. Baik, tak apalah, kita tak baca pakai. Malam ni Ustaz nak cuma dengar je boleh. Ada kat buat. Okey, baik. Slide ada nampak tak slide? Ada Ustaz. Ada Tak nampak. Ada. Alright, tak apa. Okey, kalau tak ada kan? Satu lagi kejap. Cukup ke adik? Adik. Cukup. Sekejap. Ustaz dengar dua suara ni. Cuba adik tutup speaker. Cuba semua tutup speaker. Okey, baik. Okey, baik. Okey, macam mana kita nak baca? Kat depan tu ada slide. Apa tu? Boleh bagi tahu tak? Slide apa? Sikah ke, hijaz ke? Sebab tak nampak slide apa tu. Sikah. Okey, baik. Tengok betul-betul. Yang pertama, kita nak baca murattal sikah.
Hadha huwal maqamus sikah. Itu yang pertama. Suara kita rendah saja. Hadha huwal maqam. Kejap. Adib boleh tutup tak speaker? Adib. Baik. Hadha huwal maqamus sikah. Pertama. Kedua. Hadha huwal maqamus sikah. Ketiga. Hadha huwal maqamus sikah. Yang ketiga. So, bagaimana kita nak baca dalam murattal? Okey, dalam surah ni, surah At-Tin 1 dan 2 dan juga kita nak baca dalam surah Al-Fil. Okey, baik. Tak cuba buat. Kita baca bermula basmalah. Ustaz baca boleh semua ikut kat rumah wala tanpa buka mic masing-masing, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Yang kedua. Ini Wazaitun. Tamam. Okey, baik. Wa turi sinin. Okey, yang kedua suara menaikkan. Wa turi sinin. Yang ketiga. Wa hadzal baladil amin. Kan? Pertama. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. وهذا البلد الأمين. Sekejap, kita ada kesemuanya 18 orang. Kalau Ustaz nak buat seorang-seorang ni, mungkin ambil masa. Tapi kalau semua bagi kerjasama, seorang baca dengan cepat, insya-Allah boleh baca seorang-seorang. Okay, baik. Tapi Ustaz tak ada nak senarai nama. So, Ustaz panggil kat sini saja. Ustaz panggil nama yang ada dekat sini. Dekat slide Ustaz ni. Okey, baik. Cuba Mushrif. Buka mic terus baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baca 3 ayat saja. Cuba. Bismillah. Mushrif. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Turun. Habiskan. Alam yang ketiga Ustaz. Yang ketiga cuba turunkan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Masya Allah, mantap Mushrif, bagus. Mushrif, gurunya siapa? Guru ramai Ustaz sebelum belajar. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang kat akademik ni siapa yang mengajar? Ustaz Salman ke? Ustaz. Kelas dengan Ustaz nanti. Ustaz apa? Kelas dengan Ustaz. Belum mula lagi Ustaz. Ni first time kelas saya. Ni first time baru masuk. Masya Allah, tamam. Ya. Okey, baik, bagus. Okey, baik. Fahim, silakan. Fahim cuba sambung. Kalau tadi kan, Mushrif buat. Last ayat apa tadi? Mushrif? Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Fahim, sambung. Tarmihim bihijar
فجعلهم كعصف مأكول. Betul tak ayat tu? Tarmihim, betul sambung. Okay. فجعلهم كعصف مأكول. Cuba banyakkan burdah kat ujung belakang. فجعلهم كعصف مأكول. Sekali lagi. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Sekali lagi. فجعلهم كعصف مأكول. Tamam, bagus Fahim. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, seterusnya sambung. Seterusnya selepas Fahim siapa tu? Sekejap. Abdullah Muhsin. Cuba Abdullah Muhsin. Ayat mana? Maqam sikah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba sambung. Ustaz baca alam tara kaifa fa'ala. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagus. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah, bagus. Ataupun kalau nak tu buat naikkan suara. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Naikkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. أرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Cantik. Cuma penurunan je lah. Kena perkemaskan lagi. Baik, terima kasih Abdullah. Seterusnya Adib, silakan. Sambung. Bismillahirrahmanirrahim. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Kita tengok tadi Fahim baca panjang juga kat situ. Adik pun baca panjang. Faja'alahum ka'asf. Situ tak panjang. Situ pendek saja. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sekali lagi. فجعلهم كعصف مأكول. Nama. Siapa tadi nama tadi? Siapa yang baca tadi? Hai.
Okey, baik. Seterusnya. Abdullah Muhsin. Kali kedua. Baca tak ni? Abdullah dah baca tadi kan? Haa. Okey, baik. Adib dah baca, Adib. Sudah Ustaz. Okey, baik. Akib. Saya. Okey, Akib pula. Okey, Akib. Okey, cuba sambung Ustaz baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. ألم يجعل كيدهم في تضليل. naik suara. ألم يجعل كيدهم في تضليل. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Okay, habiskan. Kalau kita nak habiskan macam mana? وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Akif, silakan. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Bagus. Akif. Okay, baik. Seterusnya. Alim. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Bagus, Ustaz. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Lagi nak tinggi. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Bagus adik Alim. InsyaAllah. Pintar banget ini anak ya. Dapat baca dengan baik. Cuma baca tadi pergi suara terputus-putus. Nak ambil nafas kat tengah tu tak boleh. Kalau kita baca Quran, setiap satu ayat mesti kena baca dengan habiskan. Tak boleh baca dengan putus-putus nafas. Okay? Alright. Baik. Tadi adik Alim. Okay, kita nak beralih kepada makam yang ketiga. Sebelum tu Ustaz nak baca sampai habis. Bagaimana kita nak baca secara murattal makam sikah. Okey, tapi Ustaz nak kalau boleh jangan buka mic Kita baca tanpa buka mic sebab nanti ganggu bunyi. Ikut dekat rumah aje. Okey, boleh. Kat rumah baca kuat-kuat. Biar malam ni malam barakah. Malam Al-Quran. Okey, baik. Nanti kita baca surah yang terakhir sekali. Kita baca surah Surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10 dengan kita buat 3 maqamat. Kita gabungkan. Pertama kita buat sikah. Nanti 2 lagi. Ni ada 2 lagi maqam yang kita nak kongsikan secara bacaan murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut? Bismillahirrahmanirrahim.
ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. Sila. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Naik suara. وأرسل عليهم. ترميهم بحجارة من سجيل. Turun, kita nak habiskan. فجعلهم كعصف مأكول. Bagus, Masya Allah. Ustaz tengok kat sini walaupun tak dengar, tapi nak tengok mulut seorang-seorang tu baca. Betul tu. Dengan dengung yang cukup. Okey. Alhamdulillah. Walaupun tak dengar. Kita mungkin nak buka semua mic, tapi takut yelah. Nanti gangguan, ada double suara dan sebagainya kan. Tak seronok juga. Okey, baik. Kita nak pergi kepada maqam yang kedua. Okey. Iaitu maqam ras. Okey. Okey. Dekat slide, dekat semua tu dah nampak maqam ras tak? Kan? Okey, baik. Kalau tadi sikah. Hadha huwal maqamus sikah. Okey, kita nak baca. Kalau adik-adik yang pernah nak jadi imam. Kalau tadi sikah. Yang ni pula kita nak baca dengan maqam ras. Ustaz malam ni suara pun belum baik lagi. Tak boleh nak tinggi-tinggi sangat. Suara batuk. Okey. Kalau tadi sikah, kita macam mana kita nak baca dengan maqam ras. Okey. Ustaz buat dulu. Bunyi ras macam mana? Hadza huwal maqamur ras. Okey, kita nak cepatkan dia. Hadza huwal maqamur ras. Itu saja. Kalau kita baca secara lambat, secara mujawad, hadza huwal maqamur ras. Okey. Kan? Kalau suatin, wattini wazzaitun. Kita tukarkan. Wattini wazzaitun. Kalau ayat yang kedua, wa turi sinin. Kita tukarkan, cepatkannya. Wa turi sinin. Okey, kita nak bacakan dalam surah Al-Ma'un. Okay, baik. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. 1, 2, mula. أرأيت الذي يكذب بالدين. Sekejap, cuba buka mic semua, Ustaz nak dengar. Dan saya cuba cuba buka semua. Boleh? Cuba buka semua. Semua sekali buka. Okey, Ustaz baca.
أرأيت الذي يكذب فذلك الذي يدعو اليتيم yang ni ayat ni sonai. ولا حب على طعام مسكين ولا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم صلاتهم ساهون. Yang ni naik suara. الذين هم habiskan. ويمنعون الماعون bagus. Baik. So, okey, Ustaz. Okey, tadi tak apa. Asma. Boleh. ASMQ. Apa nama ASMQ? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين. Bagus. Ada. Sambung. فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم. ما شاء الله. ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين فويل للمصلين. Okey, baik. Bagus. Tapi macam fawailul lil tu macam jarkah sikit. Kalau perasan lah, bunyi macam jarkah. Okey, tak payah. Apa-apa pun, bagus. Alhamdulillah. Nama apa? Asma Asman. Okey, baik. Bagus. Okey, seterusnya Azmim. Azmimah Syadun. Boleh buka mic. Azmimah Syadun. Buka mic baca. Sambung yang baca tadi. Fawailul lil musallin. Okey, baca. Tak nampak. Silakan.
Bismillah. Wailul lil musallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul li- Wailul lil musallin. fawailul lil musallin. Tidak ni. Cuba naikkan suara. Fawailul lil musallin. Naik. Fawailul lil musallin. Ya. Allahu Akbar. Alladzina hum an salatihim sahun. Ikut Ustaz. Alladzina hum an salatihim sahun. الذين هم يراءون Alladzina hum yura'un. ويمنعون الماعون. Wa yamna'unal ma'un. Okey, baik. Terima kasih. Nama apa? Nur Ain. Nur Ain. Nur Ain. Bagus, Nur Ain. Masya Allah. Okey, baik. Terusnya, Akif tak dah panggil, Asma dah panggil, Azmimah dah panggil, Siti Fazli. Siti Fazli. Cuba, silakan. Buka mic. Bismillahirrahmanirrahim. Siti Fazli. Siti Fazli. Tak ada. Ya, saya ke? Kenal. Silakan. Lagi sekali Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين Bagus. Ada. فذلك الذي يدعو اليتيم Tamam. Bagus. ولا يحض على طعام المسكين. Masya Allah. Cuba naikkan. Fawailul lil musallin. فويل للمصلين Ayuh. Habiskan. Alladhi. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Macam mana kalau nak habiskan? Alladzina hum an salatihim sahun. Macam. Cuba sekali. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ayuh. Jadi, صدق الله dah terror tu, العظيم. makna terror. Maksud kita terror tu, kita pandai nak habiskan bacaan kita tu. Bagus, Siti Fazli. Kelas hari apa? Hari Isnin. Isnin. Ustaz mana? Ustaz Atif. Ya, betul. Masya Allah. Bagus-bagus. Ni anak murid Ustaz Atif. Masya Allah. Itu bacaan Murattal. Okey? Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, sambung. Tadi Ustaz dah panggil Fahim kan? Sini ada dua Fahim. Fahim. Fahim? Sila Fahim. Fahim yang tak baca lagi? Ustaz. Fahim baca tak lagi? Belum. Fahim. Okey, sila Fahim.
الذين هم عن صلاتهم ساهون. Cuba buat. Lepas tu sambung sampai habis. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Cuba suara tinggi sikit. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Turun. الذين هم يراءون. الذين هم يراءون. Habiskan. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. Bagus, Fahim. Alhamdulillah. Okey, mantap lagi dah tu. Fahim dah buat morotan. Akak ni Ustaz jangan lupa tak jadi. Semua jadi. Daripada awal sampai hinggalah Fahim semua dapat. Baik, terima kasih Fahim. Okey, baik, seterusnya. Fahim Firdaus Irfan dah baca belum? Belum lagi, Ustaz. Okey, cuba Firdaus Irfan. Start pada basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz baca, kita baru masuk tadi. أرأيت الذي يكذب بالدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة. أرأيت الذي يكذب بالدين. Bagus. فذلك الذي يدعو اليتيم. فذلك الذي يدعو اليتيم. Cuba naik suara. ولا يحض على طعام المسكين. Pasal tak macam masuk nahawan. ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. Habiskan. فويل للمصلين. Masya Allah, bagus. Tak dengar pun masuk ke makam lain. Tadi je masa bila naik tinggi tu mungkin dia sikit dah. Tadi turun tu okey, bagus. Mantap. Bagus adik Firdaus. Masya Allah. So nampak bila mana. Okay. Baik, seterusnya. Okey. Sama. Seterusnya Puan Hamidah. Hai Puan Hamidah, apa khabar? Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Salam. Okey, baik. Okey, silakan Puan Hamidah sambung. Fawailul musallin allazina hum an salatihim sahun. Sila. Allazina hum an salatihim sahun. الذين هم عن صلاتهم ساهون. Sahun. Naik suara.
Naik suara. Alladzina hum yura'un. الذين هم الذين هم يراءون Habiskan. Ha. ويمنعون الماعون. Tak tunggu benar. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون. Tak Baik, tunggu. tamam. Kasih Ustaz. Bagus, Puan Hamidah. Kalau pergi dapat Puan Hamidah, kalau lagi Hijaz, mungkin boleh dapat bagus. Hijaz, Nahwan, saya tengok jelas. Okey, baik. Kasih Ustaz. Nama. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada maqam yang ketiga. Okey. Iaitu maqam Jaharkah. Jaharkah ni, Ustaz rasa semua dapat buat dengan baik. Siapa lagi yang tak baca, cuba komen. Ataupun angkat tangan. Komen angkat tangan dekat komen tu. Boleh tak? Puan Faziah tak baca lagi. Puan Noridah tak baca lagi kan? Hadif tak baca lagi. Nampak Hadif ada tu. Muhibbuddin dah tidur ke? Awal lagi ni. Okey. Saya Delisha tak baca lagi. Alright. Siapa tu? Izzat Ilman. Ustaz nak baca sekali lagi. Boleh kita tengok yang belum tak baca lagi. Kalau ada masa, adik Alim baca. Okey, baik. Macam mana Jaharkah? Hadza huwal maqam Jaharkah. Ustaz pun kalau buat makam Jaharkah, muka pun macam gembira, tahu tak? Muka kita ni, bila kita buat Jaharkah ni, kita rasa macam seronoknya, happynya. Jaharkah ni memang sesuai dengan ayat-ayat tentang kegembiraan. Okey, baik. Mama Fauzia nak dengar je malam ni. Okey, tak apa. Alright. Okey. Belum baca lagi. Okey, kaedah kita. Baik kan? Kita baca. Kaedah. Okey. Hadza huwal maqam Jaharkah. Okey, kita cepatkan dia. Hadza huwal maqamul Jaharkah. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Okey, baik. Kat situ surah apa tu? Jaharkah. Surah An-Nas. Okey, baik. Okey. Delisha. Mana Delisha? Silakan Delisha. Kalau Jaharkah, bismillah dia bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Sila Delisha. Daripada awal-awal ke Ustaz? Daripada basmalah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, Bagus. malikin nas, Bagus. Yang ketiga. ilahin nas. Jom. Cuba ilahin nas tu nak habiskan. Ilahin nas. Ilahin nas. Baik, bagus. Masya Allah. Ustaz dengar. Tak lain sedikit pun. Yang Delisha buat tu adalah maqam Jaharkah secara murattal. Bagus. Maka yang dapat 95 markah. Okey, baik. Tapi
Kalau boleh kita nak baca Quran, dia ada Lilisha kena pegang huruf. Maksud pegang huruf macam mana? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Macam tu huruf kena pegang betul-betul kuat. Terima kasih adik Delisha. Seterusnya, Puan Noridah, silakan. Min syarril waswasil khannas. Tinggi. Puan Noridah suara dia Sekali, Zat. tinggi. Macam sekali dengan Hadi. Berduet sama-sama. Silakan. Hadif. Hadif dengan ibu berduet. Boleh Tak, 1, 2, 3. Min syarril waswasil khannas. Allah. Nanti jadi keluarga qari-qariah dah. Oh. Sekali lagi. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Allah. Alladhi yuwaswisu fi turun. الذي يوسوس في صدور الناس Habiskan. من الجنة والناس. Allah Jamilah. Masya Allah. Jamil. Bagus. Adik Terima kasih, berduet Ustaz. bersama dengan ibunya. Wow, hebat. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, baik. Seterusnya. Apa lagi tadi? Afikah. Saya No. Okey, Afikah tak baca lagi kan? belum. Okey, cuba Afikah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Qul Mula dia macam mana, Ustaz? a'udzu. Mula dia macam mana, Ustaz? Qul a'udzu birabbin nas. Menaik. Qul a'udzu birabbin nas. Dah cantik dah. Cuma satu je Ustaz nak pesan. Ustaz nak tegur. Dekat mana? Kat dengung. Qul a'udzu birabbin bin. Kat situ buatlah burdah. Kat dengung tu. Qul a'udzu birabbin nas. Cuba ulang. Qul a'udzu birabbin nas. Macam tu kan sedap. Kalau kita baca Al-Quran, jaga hukum tajwid. Lagi cantik. Masuk pula jaharkah. Fikah buat jaharkah ni. Menangis orang dengar. Sambung. Malikin nas. Malikin nas. Allah. Habiskan. Turun ke bawah. Ilahin nas. Ilahin nas. Ya Allah. Nur Afika. Bagus tak dengar? Nur Afika Damia. Suara bagus. Taranum murattal pun sangat bagus. Dan tajwid pun bagus. Cantik. Masya Allah. Okay, baik. Seterusnya. Siapa lagi tak baca tu? Fahim dah baca. Fahim dua-dua. Puan Hamidah dah baca. Izzat Ilman. Buka Ya. mic.
Silakan Izzat. Ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung. Qul a'udzu Min syarril waswasil khannas. Sambung. Min syarril. min syarril waswasil khannas Bagus. Alladhi. allazi yuwaswisu fi sudurin nas. الذي يوسوس في صدور الناس. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas Ya, habiskan. Tutup bacaan. minal jinnati wan nas. Tak nak. Sikit lagi dengung. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi ulang. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allah. Makmum pun Allahu Akbar. Masya Allah. Bagus. Adik Izzat Ilman lagi. Boleh tak komen siapa yang belum lagi baca, Ustaz nak panggil. Musyrif dah baca, Adik Alim dah baca. Izzat Ilman, Puan Hamidah, Firdaus Irfan. Okey, baik. Kita dah nak habis dah. Dah yang masuk yang terakhir dah. Okey, baik. So, semua ingat tak surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Kita nak baca dengan 3 maqamat yang kita belajar pada hari ini. Okey, ingat kan? Okey, baik. Ingat, kita baca dan kita habiskan kelas kita pada malam ini dengan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Okey. Semua Ustaz je. Kita mulakan dengan maqam dulu. Tak baca boleh ikut sumpah. Baca dulu. Lepas tu semua ikut. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. أنزل على Adik. Boleh tak tutup speaker? Adik. Sebab jadi double. Okey, cantik. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. 1, 2 mula. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Bagus.
ماكثين فيه أبدا ماكثين فيه فيه أبدا فيرى الذين قالوا اتخذ الله ولدا وينذر الذين قالوا ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إن يقولون إلا كذبا Katakan kepada maqam فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا Walaupun dengar tak satu, tapi ada yang masuk ke dalam sembari bila Masya-Allah. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Kita sambung pula termasuk jaharkan. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa inna laja'ilun ma 'alayha sa'idan jurza أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا آياتنا عجبا Allah, bagus. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة
قالوا ربنا ربنا آتنا من من لدنك لدنك رحمة رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم صدق الله الله العظيم Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Rasa semua dapat membawa taranum merotal dengan baik. Jika ras dan jahabkan. Alhamdulillah. Semua dapat awak baik dan semua dapat melantunkan suara baik. Okey, baik. Ramai dah nak keluar. Okey, baik. Kita sedikit pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran ya Al-Kathir. Berikanlah kami dengan Al-Quran. Berikanlah kami ya Allah Al-Quran sebagai imam kami, cahaya bagi pada kehidupan kami. Berikanlah kami ya Allah setiap apa yang kami belajar boleh mengampunkan segala dosa-dosa kami. Setiap kali kami belajar Al-Quran ya Allah, jadikan ia sebagai hidayah petunjuk bagi kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai syafaat dalam kubur dan juga di akhirat kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran ya Allah kami dunia dan di akhirat. Allah dekatkan kami dengan Al-Quran dan kami belajar taranum Al-Quran. Ya Tuhan kami, jadikanlah jiwa kami bersinar dan alunan. Jadikanlah kami penuh pendengaran kami dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Okey. Semua Pagi besok Allah jumpa lagi. Besok kelas seperti biasa. minggu depan boleh dah start. Yang besok pagi tu seperti biasa. Tak boleh bercuti tau. Cuti lah tu. Start minggu depan boleh start. Tanya silakan. Siapa nak keluar boleh keluar. Siapa nak tanya soalan silakan. Belum bunuh diri. Baik start. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih start. Sama-sama. Start. Baik start. Siapa yang nak tanya tadi tu? Saya start. Mana yang satu nama? Firdaus Irfan. Firdaus Irfan. Sila Firdaus. Saya kan imam kat tahfiz saya. Firdaus jadi imam kat tahfiz. Alright, okay. Lepas tu? Lepas tu, nada apa yang elok untuk imam? Nada apa yang sesuai guna. Sekarang ni biasa Firdaus bawa taranum apa? Kita biasa nada nahwan je. Nahwan kan? Tanya Ustaz, untuk taranum ni, kita nak baca jadi imam ke? Tak kira lah. Kalau kita ikut Al-Quran, kita bawa dengan kesesuaian ayat yang kita baca tu. Okey, contohnya Firdaus baca surah apa biasa jadi imam? Biasa baca surah pendek-pendek je. Surah ayat-ayat lazim Contohnya, surah Inna A'tayna ke apa? Surah Al-Qari'ah. 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 Contoh surah Al-Qari'ah sesuai dengan maqam sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah.
وما أدراك ما القارعة. Tapi kalau kita fahamlah Al-Quran ni, dia ada persoalan. Al-Qari'ah. Apa tu? Maksud apa? Kita tinggikan sikit suara. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Baru kita jawab. Apa tu? Mal qari'ah, al-qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Kalau tentang kiamat, tentang kehancuran, sesuai dengan maqam sabar. Kalau kita buat maqam sikah pun okey. Kalau Nahwan ni dalam cerita kisah-kisah Nabi, cerita perjuangan-perjuangan Nabi. Kalau Jaharkah tentang syurga, neraka. Jaharkah tentang syurga. Kan, tentang. Contoh kalau ayat-ayat syurga, misalnya surah Al-Waqi'ah ada. Surah Ar-Rahman, sesuai kita baca Jaharkah. Kita nak baca Quran ni biar ada penghayatan. Okay? Kita belajar Taranum ni sebab apa? Sebab kita nak menghayati. Tapi tak apa. Kalau kita belajar Taranum pun, kalau kita tak faham Al-Quran, insya-Allah dia boleh bagi kita penghayatan. Tetap jadi penghayatan bagi kita walau kita tak faham. Kita kan orang Ajam, kita bukan orang Arab. Taranum ni salah satu nak bantu kita baca Quran dengan seronok. Macam tu. Boleh saja Firdaus. Faham? Faham. Itulah sedikit. Puan Fauzia, sihat Alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Boleh Ustaz. Tapi suara dah tak berapa cantik malam Lamalah, ni. saya pun suara pun tak okey lagi. Dah 3 hari, 4 hari lah. Tak makan ubat pun. Ustaz contohkan Ar-Rahman Jaharkah tu sikit. Yang pertama ni. Ar-Rahman. Ustaz kata Ar-Rahman tu Jaharkah ke apa? Jaharkah yang sesuai tadi. Jaharkah. Tapi lah, masuk pada cerita tentang benda ni, suasana dalam syurga kan. Contoh kalau dekat, ada juga cerita tentang neraka pun ada juga, azab ada juga. Al-Rahman awal-awal tu sesuai ras awal-awal tu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sudah baca Ar-Rahman. Sudah saya baca macam itulah. Dia maqam ras murattal. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Tapi kalau Jaharkah pun okey juga. Kalau Taranum Nahwan awal-awal tu, kita kena mahir. Mahir macam mana? Kita boleh pandai tukar lagu kita nak baca tu. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Jaharkah. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-sama'. Suara tak clear sangat. Abdullah Matrud saya tak reti nak ikut dia ke. Siapa tanya tadi? Abdullah Matrud pun sedap. Dia baca lambat. Dia tak laju Abdullah Matrud. Slow-slow. Ni qari imam yang lama-lama. Boleh cuba test apa yang tanya tadi. Cuba buat. Okay. So kalau kita nak baca tu, kita ada Quran tafsir, kita boleh tengoklah sedikit tafsir kat bawah kan. Okay, ada lagi persoalan? Sebelum saya tutup. Kak Dah, beres Kak Dah kita beres Assalamualaikum Ustaz. Ya, Abang Musyrif kita, Sul Khairi. Kalau Apa nak khabar? bagi tips nafas panjang macam mana Ustaz? Tip nafas panjang. Nafas ni sebenarnya, nak bagi nafas panjang, kena tarik nafas panjang. Tu je. Tip dia. Setiap satu ayat, kita tarik nafas tu mesti kena rasa sehingga kat dalam jantung. Kita rasa. Masa tarik nafas tu, kita rasa kat situ. Lepas tu jangan lepas lagi. Tahan dulu. Terus baca. Tahan, terus baca. Macam tu.
Lepas tu dia ada teknik lah. Cara kita keluarkan suara. Saya tu maknanya banyak kepada latihan jugalah. Musrif ni baru masuk join malam ni ke? Ni first class. First class. Ah, Alright. First Alhamdulillah. class saya join malam ni. Tapi tiap-tiap minggu memang saya ada join kelas tiap-tiap minggu lah. Untuk kelas malam esok insyaAllah bermula. Malam esok? Malam Saya esok ada ambil mula. kelas. Ya. Okey, malam esok siapa Ustaz Haziq ke siapa? Saya ada apply kelas personal tak? Ya, kelas personal yang Sarawak kan? Ya. Okey, baik. Alright. Ada masuk musabaqah ke Sarawak ke? Ada jugalah cuba-cuba gitu-gitu ya. Tapi dengar Ustaz baca murattal bagus. Kalau mujawad tu insya-Allah mungkin boleh bawa dengan bagus tu. Dah ada asas lah tu. Alright, baik insya-Allah. Bila mula musabaqah tilawah di Sarawak? Sarawak dah mula dah. Okey, baik. Lah. Baik, alhamdulillah insya-Allah. Saya Bagus. jarang juga lah join sebab baru kan. Tapi Baru. saya Daerah mana? Bintulu, Kuching. sibuk. Sibu. Alright, alhamdulillah. Cuma nak belajar je lah. InsyaAllah. Itu penting tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Tahniah Ustaz Musrif. Dan ada istiqamah, semangat nak belajar tu. Itulah. InsyaAllah. InsyaAllah. Semaju jaya. Okey, ada lagi? Puan Rida, Kak Dah ada ke apa? Ustaz ada buat kelas personal ke? Ha? Ada buat juga ke kelas personal? Ada. Personal ada. Personal kadang-kadang pulang seorang, dua je lah tak. Ni ada seorang gitu kita suruh masuk untuk bulan 10. Saya sebab ada anak masuk tu dia nak dengan saya. Jadi saya waktu tak ada lah. Ada waktu. So dengan Ustaz Musa kita susung macam tu lah. Macam saya alright, saya tak ada bateri lah laptop ni. Ada dekat luar jadi tak ada kat rumah ni. Jadi terima kasih semua. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.